Okay, hello guys. So hari ni adalah hari kita nak bertolak balik semula dari KL ke Penang. So untuk perjalanan balik semula ke Penang ni, saya akan bermula dengan SOC bateri 70% dengan estimated range sebanyak 381 km. Definitely memang tak cukup lah kalau ikut kiraan ni. So sebabnya jelah dia akan ada berbeza sikit estimated ni dengan actual range yang kita akan dapat nanti. So tak apa, kita try masukkan kita punya destination. So saya akan klik home. Okay, so memang dia tulis kat situ pun low battery to reach the destination. Sebab kali ni kita punya destination range dia dia punya travelling distance ni adalah 363 km. Sebab hari tu saya bertolak dari Penang tu dari tempat kerja. So kali ni saya nak pulang, saya akan balik pulang ke rumah terus. So ada additional lebih kurang 20 km plus lah daripada tempat kerja tu. So alright, no problem. Memang saya plan malam ni nak balik ni saya akan stop by untuk top up charging. Dan kita, tapi saya nak survey dulu untuk yang ni, saya nak tengok. So kalau untuk ke utara, dekat highway utara selatan tu ada beberapa DC fast charging yang available. So kita try tengok. Yang first adalah dekat Ulu Bernam. So saya just letak je lah Ulu Bernam ni. Maybe kita boleh try letak charging ya. Ulu Bernam adalah Jom Charge kan? Saya rasa Jom Charge. Jom Charge Ulu Bernam. Hulu Bernam, Mualim Perak EV Station, Jom Charge Jari, okay? So kalau yang ni 71 km, so by right sampai kat situ 48%, which is okay. Agak banyak juga tu untuk saya charge. Sebabnya dia bateri macam ni. Kalau dekat highway ni, charger yang ada kebanyakan adalah DC fast charging. So DC fast charging ni dia ada dia punya peak charging punya graph. So kalau bateri you terlalu banyak waktu you charge tu, you tak dapat utilizekan DC fast charging tu punya speed. Contohnya kalau DC fast charging tu 150 kilowatt, so tapi bateri you masih ada lebih kurang 70-80%, so you hanya mungkin akan dapat utilize separuh daripada 150 kilowatt punya charger tu punya capabilities. Sebab bateri you masih terlalu banyak. Okay, so tak apa, saya letak route yang nombor 2, which is nombor 2 dekat Behrang. Behrang tu adalah Behrang ada satu dekat TN Politeknik tu, TNB Electron. Tapi yang dekat RNR Behrang tu Behrang charging. Adakah Jom Charge juga? Kita letak Jom Charge. Sorry. Jom Charge Behrang. Tak keluar. Keluar tak? Tak keluar. So saya rasa bukan Jom Charge. Cuba kita try TNB Electron Behrang. TNB Electron Behrang. TNB Electron Tanjung Maling, Bandar Behrang. Dia dekat Politeknik. TNB Electron Politeknik. TNB Electron pun tak keluar juga. So agak susah search macam ni. Okay, Behrang tadi apa? Saya check tadi dekat PlugShare. So you boleh guna apps PlugShare untuk check location charger ni.
Behrang adalah Ulu Bernam tadi, jom charge. Kalau Behrang, apa kata kita letak DC charging Behrang, DC charge Behrang. Jentari Behrang northbound. Oh, it's Jentari lah actually. So, jom charge sebenarnya. Alright, okay. So, kalau kita setkan yang ini, lagi banyak, 52%. Okay, still banyak agak bateri kita tu waktu sampai sana, which is masih terlalu awal untuk charge kat situ. So, the next one will be Tapah. Tapah saya adalah TNB Electron. TNB Electron. Tapah. Okay, northbound. TNB Electron. Dan kalau di sini 43%. Still agak awal juga. So next one kita ada Simpang Pulai. Simpang Pulai ni kita ada sini adalah Shell. So Shell adalah Shell Simpang Pulai. Simpang Pulai. Shell Simpang Pulai, Shell Simpang Pulai, Shell northbound. Okay. Okay, kat sini 35%. Agak okay kalau kita nak charging kat sini. Tapi Shell ni mahal. Dia RM2 per kilowatt. Saya tak berminat. Walaupun saya sebenarnya, sebenarnya lupa sangat betul. Pagi tadi waktu saya top up tu sampai bateri 70% ni, saya menggunakan AC charge. So solo charge, AC charge di KL East Mall, bawah Pak Easy. Kenapa saya pakai option slow charging AC ni, sebab saya ada free credit, free charging credit daripada Maybank hari tu. So sebab tu saya pergilah charge kat situ sebab free kan, dapat boleh charge dengan free. Kalau tak sebenarnya ada je option lain untuk DC fast charging sekitar kawasan rumah in-law saya ni. Tapi tak apa. So balik pada kita punya route ni, saya rasa yang ni okey, cumanya dia punya harga dia tak berapa okey. So next one adalah ni yang saya pernah charge sebelum ni. So dekat Sungai Perak. So jom charge Sungai Perak. Jom charge EV station Hulu Bernam. Oh, dia tak keluar. Jom charge RNR. Kita letak sini RNR Sungai Perak. Petronas Arena Sungai Perak. Boleh lah. Petronas memang dekat Petronas pun. Okay, 28%. So maybe saya akan stop dekat sini. Tapi walaupun tu 28% on arrival tu agak berbahaya sebab maybe kita akan minus 10%. So exactly 8% lah. So sebenarnya nak selamat sama ada dekat Tapah ataupun dekat Simpang Pulai tadi. Okay, never mind. Nanti saya akan update kemudian saya punya route. Tengoklah saya akan berhenti kat mana. Okay guys, jumpa lagi untuk next update. Okay guys, so update. So ni berhenti sekejap dekat hentian sebelah Tanjung Malim sebab anak nak toilet break saat. Tapi itulah sini memang tak ada charger pun. So bateri kita kat sini 51%. Anyhow, saya tengah cuba nak fikir ni, kita nak berhenti stop dekat mana ya. Sebabnya okay, next one saya tadi plan nak stop dekat Tapah, tapi tadi dapat idea. Saya cuba nak try tengok saya punya map ni. Kalau kita letak ni dia ada boleh klik ni tau, EV charging. So bila kita klik macam ni, dia akan keluar terus kawasan-kawasan yang ada. Kat mana dia tulis? Kawasan rehat rawat. Okay, ni Ulu Bernam.
Maknanya ini yang within kita punya ni ke capable antara yang distance sampai set. Saya rasa what is this? EV reachable area. Okay. Okay. Boleh sampai ke Penang ke? Macam tak je. Saya tak rasa pun boleh sampai ke Penang. Quite impossible. So, anyhow, kita try tengok charging yang available ni. So, paling dekat adalah kat Ulu Bernam. Next one. Patutnya dekat sebelah sini ada Ipoh. Sebelah ni Tapah ni patut ada ni. Ni kat mana ni? EV Guru. Cat sini, Raub Pahang. Okay. Clearly kita tak boleh mengharapkan benda ni lah. Alright. Tak apa. So, saya still plan nak pergi tempat ni. Nama dia TMB Electron Polytechnic Sultan Azlan Shah. Yes. Cuma dia tak keluar kat sini. Ada ke? Tak ada. Okay. Tapi kat sini ada tulis Polytechnic Sultan Azlan Shah. Kalau kita try pergi situ, lagi 12 km je. Why? Kenapa saya nak try pergi situ? Sebabnya dia punya charging rate dia reasonable dengan speed yang ditawarkan, which is tak silap saya 180 kW punya DC fast charger. Harga dia RM1.50 per kilowatt. Tapi kereta saya boleh terima maksimum 150 kW. Saya pun tak nak pergi situ. It's 24 hours. Bolehlah kita nak try explore dekat situ lah. Which is saya akan top up untuk cukupkan sampai ke rumah lah. Which is about sekarang 51%. Let's say kalau kat sana dalam 40% plus, maybe saya akan top up until 70% macam tu. And it should not take me more than 50 minutes, saya estimate. Sebab kalau speed dia macam tu, speed DC fast charging 150 kW. Okay, so nanti saya update balik ya. Alright guys. Okay, hello guys. So kita dah sampai ke Politeknik Sultan Azlan Shah Berang untuk ke TNB Electron punya charger, DC fast charging. So kita stop sekejap kat sini untuk charge. So actually okay, memang tak ada orang je lah. Dah malam kan, nak ada orang apa kan. So tapi dia punya charger dia okay lah, tak susah nak cari pun. Sebab daripada exit highway tadi dalam 3 km, lepas tu jumpa Politeknik Sultan Azlan Shah ni, dia duduk dekat luar Politeknik pun. So tak perlu masuk ke dalam Politeknik pun, dia memang open 24 hours. Okay, dan memang tepi jalan. Nanti kita akan teruskan balik perjalanan kita ke sana, dan kita akan masuk balik Highway Plus dekat tol Slim River lah. Kat depan tu pun ada kedai makan. Kalau kata boring, isi minyak, boleh makan kat situ. Tapi tadi nampak budak-budak Politeknik ni makan kat situ. So kat sini dia tulis cara nak pakai semua. Saya pilih kat sini sebab dia punya charging dia laju, 180 kW dia punya tu. Okay, scan QR code untuk charge. Alright, nanti saya nak buat ke video ni sebab saya kena pakai phone. Alright, tapi macam tu lah. Dan harga dia agak murah, tak silap saya RM1.50 per kilowatt. Okay, nanti saya akan update balik lah lepas dah habis charge. Okay guys, so kita dah berjaya untuk start charging. So kalau tengok kat sini, apa yang kita nak tengok sebenarnya, nak tengok speed ni. So sebab
TNB Electron ni dia punya capability dia 180 kilowatt. Dan kereta saya boleh terima maksimum 150 kilowatt. So kita nak tengok berapa banyak kilowatt yang boleh capai lah untuk charging kereta saya ni. Cumanya kereta saya ni sekarang ni state of charge dia 48%. So dia halfway, tengah-tengah lah. So kalau bateri ni lebih rendah, dia punya state of charge dia punya power ni, charging curve dia akan cepat naik lah. Dia lagi tinggi, dia cepat naik. Okay, sorry, ada pula motor merempit kat sini. So kalau tengok sini dia dah naik sampai 116.2 kilowatt. Cumanya tadi TNB Electron ni dia kita charging, kita guna apps Go to You tak silap saya, daripada TNB. So dekat apps tu dia memang set untuk charging ikut masa. So dia 20 minit, 10 minit, 20 minit, dia by 10 minutes. So 10 minit saya estimate tak cukup bateri saya untuk sampai Penang. So saya minta 20 minit lah, saya charge untuk 20 minit. Dan by charging 20 minit tu saya boleh replenish saya punya bateri sebanyak 41 kilowatt, which is dari segi persen saya rasa about 70 or 80% kot. Nanti kita tengok macam mana bila dah habis nanti. So nampak gaya maksimum kilowatt charging ni around 116 je. Tak sampai pun 150, probably because bateri saya tu lah dah, sebab dia dah 50%, dia dah tengah-tengah kan. So it's okay, never mind. Anyway, sebab dia pakai duration, so kita tunggulah sampai 20 minit. So saya akan makan sekejap dengan anak saya pun lapar. Kami ada bawa bekal dah tadi. So duduk dalam kereta sambil makan lah, sementara nak tunggu charging ni complete. Okay. Okay guys, so nak tunjukkan apps yang TNB Electron guna. So nama dia Go to You. So kalau tengok kat sini, saya klik. So ni dah tengah charging in progress lah. So macam tadi ada kat sini boleh nampak power kilowatt charger ni delivered 116.2. Memang tu maksimum lah. Dia tak ada pun pergi sampai 150 ataupun jelah 180 adalah capability dia. Kereta saya boleh terima 150 tapi tak sampai pun 150. So sekarang dah charging 59%. Cost dia ada RM14 dah. Dia dah replenish sebanyak 9.6 kilowatt lah bateri saya. So sekarang dah 10 kilowatt. So macam ni lah rupa dia. So masa tinggal 14 minit. So dia dah charging about 6 minutes. So pada saya okey je sebenarnya charging ni. Cumanya kalau you berhenti dekat arena, so you sambung plugkan you punya kereta untuk charging, you pergi toilet, you pergi solat, you patah balik, selesai dah you punya charging. Macam saya saja je nak explore ni. Saya berhenti dekat Politeknik Sultan Azlan Shah ni. Tak ada apalah kat sini sebab dia memang betul-betul tepi jalan kan. But another reason sebab dia rate dia murah. Kalau saya berhenti dekat Arena Tapah, TNB Electron dia dekat situ, harga dia RM1.80 per kilowatt. So kalau kat sini RM1.50. So saya jimat sikit lah. Dan saya pun nak tengok jugalah apa ni charger ni macam mana rupa dia dekat sini. Memang betul tepi jalan je. Dia tak perlu masuk dalam Politeknik ni. So untuk orang yang nak cuba selepas ni bolehlah explore. So tak susah pun. Tak jauh daripada exit tol Behrang tadi, about 3 km dah sampai dekat sini. Dan you boleh sambung balik masuk highway selepas tu. Alright. Okay guys, so nak update. So kita dah 14 minit dah charging. So tadi daripada power 116 kW dia turun sampai 80 kW. Tu yang saya cakap tadi, ada charging curve. So bila bateri you dah semakin nak penuh, dia punya speed charging ni dia akan turun balik. So DC fast charging sebenarnya dia macam tu. Dia ada pattern yang ada ikut graph. So sebab tu you tak perlu nak top up banyak-banyak pun. Cukup sekadar untuk top up untuk sampai ke destination you. So tapi sebab
Problemnya tadi TNB Electron ni dia punya selection dia by duration. So kalau 10 minit saya rasa tak cukup untuk bateri saya sampai ke Penang. So that's why nak selamat saya ambil 20 minit lah. So bila ambil 20 minit so kena tunggulah. So power dia dah slowing down tapi still quite okay 80 kilowatt ni. Dengan 20 minit tadi saya akan rasa bateri saya akan capai 80%. So daripada 48% ke 80% macam tu dalam masa 20 minit, which is okay lah. 20 minit tu sebenarnya kalau saya berhenti kat tempat yang ada toilet, surau, saya dah selesai dah buat benda-benda tu lah. Okay, so sekarang dah 15 minit, lagi 5 minit lagi nak tunggu. Saya rasa power ni akan remain dekat 80 kW sampailah saya cukup duration charging ni. So, dan kita akan tengok nanti. Finally, dia top up bateri saya sebanyak berapa Okay. Okay guys, dia dah bagi alert dah. Sebenarnya tak cukup. Okay, lagi 19 minit, 20 minit. So, sebenarnya saya dah boleh stop dah ni. Okay, dia kata boleh guna apps untuk stop Saya rasa saya akan stop dekat sini lah. 19 minit macam ni Okay, jap. So, about 29, about 30 kilowatt lah. Dan bateri pun dah naik 81% lah. So, saya rasa saya akan stopkan dekat apps untuk sampai sini. Okay guys, so saya dah tekan stop tadi. So, kita charge about 19 minit dengan bateri kereta saya top up sebanyak 30.2 kilowatt. Tapi percentage dia nanti kita tengok kat dalam. So 30.2 kilowatt ni harga RM45.30. Okay, alright. Okay guys, so kita tadi dah top up dekat TNB Electron ni. So bateri daripada 48% jadi 82%. Dan apa tu, estimated range pun dah naik 448 km. So kalau kita check kat sini, kita nak balik rumah, should be okay lah. Estimated battery 32% on arrival. Okay, kita try tengok sama ada betul ke tidak ni. So kita boleh buat uji kaji lah untuk tengok sama ada. Tadi agak waktu saya berhenti kat Tanjung Malim nak ke sini ni, estimation dia accurate tau. So saya nak tengok yang ni accurate ke tak. Okay, so kita klik this one dan kita akan sambung perjalanan. Okay guys, nanti saya update lagi. Okay guys, so update. Saya berhenti pit stop siap untuk toilet break. So ini dekat Alo Pongsu, hentian sebelah Alo Pongsu untuk toilet break. So battery state of charge 31% dengan estimated mileage about 100, estimated distance to MT tu 158 km. Efficiency saya 18 kWh per 100 km. So kalau tengok kat sini, kita ada baki lagi 65 km untuk sampai ke destinasi. Dan kalau ikut kat sini, saya ada estimated distance tu 158 km. So should be okay lah. Cumanya tadi waktu kita charging dekat Berang tadi, dia kata sampai rumah ada balance 30 lebih persen kan. So tak mungkin lah, impossible lah sebab kat sini pun dah 31%. So nanti saya akan update balik bila sampai rumah tu tinggal berapa persen. Okay guys. Okay guys, update. Kita dah sampai kat rumah. So boleh sampai tak daripada charge tadi tu, top up charge tadi tu, dan sampai ke rumah dengan state of charge battery 15%, 60 km balance lah. Saya punya efficiency last few kilometers 18.8 kilowatt per 100 kilometers. Okay, so bila dah sampai ni,
The first thing yang kita buat adalah itulah, kita charge balik ke rumah. Okay, sekejap. Saya switch off dulu. Okay. Yes. Yep. Okay. Okay. So, kita charge terus sebab esok nanti nak pergi kerja, nak tambah balik bateri. Okay. So this is AC charging lah, home charger saya ni single phase je. So dia punya maximum speed adalah 7 kilowatt. Tapi tak nak sampai lah 7, biasanya 6 point something lah. So tengoklah berapa esok pagi kita dapat top up berapa banyak. Okay, so dah start charging from 15%. Tengok speed kat situ dapat 6, nanti ni akan naik lah maksimum dalam 6.4 kot. Okay, that's about it guys. Jumpa lagi next video. Bye.